Selamat pagi dan salam sejahtera kepada yang dihormati pensyarah Profesor Dr. Muhammad Fajil. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Rada, nombor matrik 296514. Doktor izinkan saya untuk sebagai ahli kumpulan pertama untuk membuat presentation berhubung dengan kajian perbandingan pentadbiran awam di dunia lah, ya. Jadi hari ini kami akan membentangkan perbandingan pentadbiran awam antara Jepun dan Singapura. Pentadbiran awam sangat penting kerana ia menentukan kemajuan sesebuah negara. Secara umum, pentadbiran awam merangkumi 3 aspek utama, iaitu pentadbiran, kewangan dan undang-undang. Namun setiap negara mempunyai sistem yang berbeza disebabkan perbezaan falsafah dan matlamat. Sebagai contoh, pentadbiran Barat dan Jepun lebih menekankan aspek duniawi, manakala pentadbiran Islam menggabungkan unsur duniawi dan akhirat. Selain itu, perbandingan pentadbiran awam penting untuk membantu negara meningkatkan prestasi dalam aspek ekonomi, sosial dan pembangunan. Perbandingan ini membolehkan sesebuah negara menambah baik sistem pentadbiran melalui pembelajaran daripada negara-negara lain. Sekian untuk presentation saya sebagai ahli kumpulan pertama, dan saya serahkan kepada rakan kumpulan lain untuk slide seterusnya. Thank you, Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syahrizan bin Muhammad Suliman, nombor matrik 295816. Saya akan menyambung pembentangan kumpulan kami, iaitu berkenaan penerangan latar belakang negara Jepun dan Singapura. Negara Jepun ialah negara kepulauan yang berada di Asia Timur dengan Tokyo sebagai ibu negara. Ekonominya pula berdasarkan industri teknologi seperti otomotif dan elektronik, dengan syarikat terkenal seperti pengeluar kenderaan Toyota dan peralatan elektronik Sony. Negara Singapura pula ialah sebuah negara republik kecil yang terletak di selatan Malaysia. Ekonominya pula berkembang pesat sejak diperkenalkan sebagai pelabuhan perdagangan bebas oleh Stamford Raffles pada tahun 1819. Kedua-dua negara yang dinyatakan tadi juga aktif dalam hubungan antarabangsa seperti ASEAN dan RCEP yang membantu mengukuhkan ekonomi mereka. Negara Jepun dan Singapura mempunyai latar belakang berbeza tetapi sama-sama berjaya dalam pembangunan ekonomi. Seterusnya saya akan menerangkan sistem pentadbiran Singapura. Singapura merupakan sebuah republik dengan sistem berpresiden. Presiden ialah ketua negara, manakala kuasa eksekutif dipegang oleh Perdana Menteri dan Kabinet. Perdana Menteri dan Kabinet seperti Jepun, Singapura juga mempunyai 3 cabang utama, iaitu eksekutif, legislatif dan kehakiman. Dari segi politik, People Action Party (PAP) merupakan parti dominan sejak merdeka. Selain itu, rakyat turut memainkan peranan melalui pilihan raya dan penyertaan dalam masyarakat. Sistem Singapura juga menekankan meritokrasi, ketelusan dan kecekapan. Pentadbiran Singapura terkenal dengan kebersanan dan respon yang pantas terhadap cabaran seperti COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahmi bin Azhar, bernombor matrik 296405. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan di mana saya akan menerangkan sistem pentadbiran Jepun, di mana Jepun mengamalkan sistem monarki berperlembagaan, di mana Maharaja ialah ketua negara, manakala kuasa sebenar dipegang oleh kerajaan yang dipilih melalui parlimen. Pentadbiran Jepun mempunyai 3 cabang utama, iaitu eksekutif, legislatif dan kehakiman. Selain itu, Jepun mempunyai sistem kerajaan tempatan yang diketuai oleh Governor bagi setiap wilayah untuk memudahkan pentadbiran.
Rakyat juga terlibat dalam pentadbiran melalui pilihan raya dan saluran seperti petisyen. Dari segi politik, Jepun didominasi oleh Parti Liberal Democratic Party iaitu LDP, di mana sistem Jepun adalah gabungan tradisional dan moden yang menjadikan cekap dan tersusun. Sekian itu sahaja pada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqmal Hakim bin Rosli. Saya akan membentangkan bahagian ekonomi, cabaran dan rumusan. Ekonomi Jepun berkembang pesat selepas Perang Dunia Kedua dan kini terkenal dengan teknologi canggih seperti robotik dan AI. Singapura pula berjaya menjadi negara maju melalui pelaburan asing dan pembangunan sektor teknologi. Namun kedua-dua negara menghadapi cabaran ekonomi. Jepun menghadapi isu penuaan populasi, kekurangan tenaga kerja dan kemelesetan ekonomi, manakala Singapura berdepan dengan kesan global seperti COVID-19, kebergantungan kepada tenaga kerja asing dan kekangan ruang. Kesimpulannya, walaupun berbeza, kedua-dua negara perlu menyesuaikan strategi untuk menghadapi cabaran ekonomi global. Kerjasama dan penambahbaikan berterusan amat penting untuk memastikan kestabilan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Sekian, terima kasih.